Jemputlah minum. Ya. Jemput minum. Isteri saya ni pandai tau buat air. Tengok air dia tu colour dia. Nampak? Sedap. Sayang. Takkanlah terus duduk je. Takkanlah nak jamukan kita punya tetamu dengan air je. Gorenglah mihon ke, mi goreng ke. Itu kopok tu boleh goreng. Cekodok. Pisang pun baru beli tu. Apalah. Boleh. Takkan tak boleh pula kan? Takkanlah kan. Saya pergi Kejap, goreng-goreng kejap ya. Sayang. Lupalah abang nak bagi tahu dengan sayang. Semalam abang ada perap ayam tau. Ada dekat dalam freezer tu. Cuba bakarkan sekali. Bagi tetamu kita ni. Jauh dia orang berjalan ni. Daripada pintu 44 tu. Mesti lapar yang ni. Bakarkan sekali. Bakar ayam? Ya. Okey. Rajin isteri saya ni kan? Bagus betul lah. Nanti tunggu sekejap ya. Suami, tolong transfer duit yang dah dijanjikan tu hari ini. Kalau tak, satu taman akan tahu yang encik suami ni takut bini. Kita tak nakkan benda tu jadi. Transfer today. Dia ni kalau bab duit, bab ugut orang, semua bagi kat dia je. Cik suami. Cik suami. Amboi, senyum sampai ke telinga. Kalau rindukan isteri, balik. Ajak Riana pergi honeymoon. Riana dengan Dani okey? Okey? Kita orang okeylah, Mama. Kenapa? Riana ada cerita apa-apa ke dengan Mama? Tak ada. Dia tak ada cakap apa-apa pun dekat Mama. Bagi Mama, Riana seorang perempuan, seorang wanita yang baik. Cuma yang Mama sakit kepala, yang Mama risau, perangai Dani tu. Dani? Ya. Dani okey je lah Mama dengan dia. Dani yakin Mama jangan risau yang Riana tu bahagia hidup dengan Dani. Dia bahagia kahwin dengan Dani. Confidentnya dia. Bagus kalau macam tu, Alhamdulillah. Kalau macam tu, cepatlah Mama dapat cucu kan? Cucu. Cucu? Cucu? Cucu. Mam, Dani rasa kan Mama tak payahlah pening-peningkan kepala Mama nak fikir pasal kami ni. Sebab apa tahu Mak? Sebab Riana pun dia tengah sibuk sekarang ni nak review makanan. Banyak makanan dia kena review sekarang. Wow, banyak sangat sampai tak boleh nak pergi cuti. Jodoh gitu. Busy sangat ni. Tak apa, nanti malam datang rumah Mama ya. Kenapa, Ma? Dinner dengan Mama lah. Dah banyak hari kan Mama tak jumpa Riana. Datang tau. Jangan lambat. Lain kali kalau Datuk nak datang sini, bagi tahu saya dulu boleh tak? Maafkan saya, Cik Dani. Tiba-tiba je Datuk nak datang. Tiba-tiba nak datang. Tutup itu. Dani masih kontak perempuan tu lagi?
berdasarkan semakan panggilan, Cik Azura tak ada pun call Encik Dani. Jawab kamu tak ada? Dani? Encik Dani adalah try call Cik Azura. Tapi dia orang tak berbual pun, WhatsApp pun tak reply. Suami isteri yang saya suruh hantar pergi rumah diorang, dah hantar dah? Dah. Mengikut kata dia orang, tak ada nampak apa-apa yang pelik pun. Encik Dani dengan Puan Riana nampak macam okey, nampak pasangan suami isteri yang bahagia. Mak saja je nak buat kejutan. Mak tak nak telefon. Sebenarnya Mak rindu sangat dengan anak Mak yang seorang ni. Oh lah, Riana pun rindu sangat kat Mak. Bestlah Mak dekat kampung, jealous tau. Apa itu pun nak jealous? Ni apa kepik je dengan Mak ni? Awak dah ada suami. Tu, kepik dengan suami awak tu. Nanti dia cemburu. Tu nampak tu. Tak muka tu. Merah dah tu cemburu tu. Ya, Mak. Dani ni rupanya kuat sangat cemburu. Manja orangnya ni. Dani, Ya? Ana ada buat perangai tak? Melawan cakap Dani ke ada? Oh, dia ni. Rasanya kalau Riana tak mungkin dia nak buat perangai. Ni, Dani ni. Dani ni ada besar kemungkinan dia akan buat perangai dia ni. Ni, kena hati-hati. Mama ni tak adalah. Dani layan Riana okey aja. Tak percaya tanya dengan Riana. Kan saya kan. Aduh, cucu. Jauh itu. Betul ni Riana. Dani layan Riana elok. Baik, bagus. Ya, mestilah. Dani sayang sangat kat Riana, kan? Dah. Kita makan dulu. Akak tak boleh makan lewat-lewat. Nanti perut masuk angin. Kejap, satu lagi Mama nak tanya. Betul ke Dani ada cakap kat Mama, dia kata Riana tak nak ada orang gaji dekat rumah sebab Riana suka layan suami sendiri. Lepas tu tak nak ada gangguan, tak nak ada orang lain dalam rumah. Betul ke? Ya. Yeah. Bekak dia. Yes! Riana baru tahu rupanya Dani ni dia manja sangat. Semua benda dia nak Riana buatkan. Riana takkan makanan untuk dia. Yelah nampak ni. Tak makanan pun. Riana kena buatkan Riana makan jaga dia. Cukup? Okey. Tak apa. Nak makan. Oh, yo. Anak banyak sangat tu. Banyak sangat meletup nanti perut Dani. Tak. Dia sekarang dah berubah. Dia memang suka makan banyak. Oh ya? Dia kalau sikit-sikit tak cukup ni. Lagipun dia cakap dia rindu masakan rumah. Abang sayang, nak makan sendiri ke atau nak ayang suapkan? Nak suapkan, dia memang suka kalau saya suapkan. Jangan. Biasa kat rumah dia akan makan dengan rakus sekali ya. Malu. Mak harap Dani boleh bersabar dengan perangai Ana ya. Maklumlah, dia kan membesar tanpa bapa. Banyak berdikari. Sebab tu perangai dia kasar sikit. Tapi Mak tak pernah pun salahkan dia. Sebab semuanya salah mak-mak yang tak didik dia dengan kasih sayang. Jadi Mak harap sangat Dani boleh bahagiakan dia. Dan satu lagi Mak nak Dani tahu. Mak tak pernah paksa Ana kahwin dengan Dani pun. Mak tahu dari dulu lagi Ana memang sukakan Dani.